Dalam banyak-banyak Myvi yang convert Sirion, yang paling lengkap sekali Zee pernah tengok adalah ini dia guys. Sebab apa? Sebab dalam enjin dia dah buat bolt on turbo. Dalam interior dah siap dah sound system dengan PRS Carrozzeria. Lepas tu memang Zee cakap semua benda dah buat. Zee pun dah tak tahu dah nak buat apa. Jadi untuk bahagian enjin ni, kalau korang tengok, dia dah buat bolt on turbo siap dengan piping titanium. Dengan kat sini pun kita ada nampak dia punya adjustable yang custom, iaitu daripada RDS. Ini adalah dia punya reservoir lah angin, lebih kurang macam orang pakai dekat motor ataupun pakai dekat 4x4. Untuk hood ni pun dia custom design dia sendiri, yang memang Zee rasa tak pernah nampak lagi ada Myvi yang pakai hood macam ni. Dan juga satu benda juga yang Zee nak ceritakan kepada korang, dia dah convertkan daripada 1.5 gearbox yang original tukar kepada 1.3 manual. Lepas tu dekat tepi ni, bahagian ni tak cukup owner simpan rim. Korang tengok dia pakai rim apa? Rizaltado warna merah kan. Memang kaya betul lah owner ni. Dan yang ini pun special kan, Modelista punya shark fin siap dengan cat lagi warna body. Selalunya orang sayang nak cat warna body tu. Dan kat belakang ni kalau korang tengok, ada, kita panggil dia 4 biji alien. Dan yang ini setup semua dia dah susun dah cantik-cantik untuk setup sound system. Ini semua DSP daripada Alpine, Power M sama Pioneer Carrozzeria. Dan juga dekat dalam sound system semua banyak pakai PRS. Memang dia cakap owner ni memang tak relax lah. Meter pun bersusun dekat atas dashboard, dan juga meter bukan brand-brand cikai kan, iaitu brand Works. Kalau 1 meter Works saja, korang tahulah harga dia berapa. Dan korang tengok dekat steering pun dia dah pakai steering quick release dengan siap ada button lagi. Dan juga kalau korang tengok dekat speaker ni pun dia ada buat kelainan sikit. Dia ada tambah grill dan juga speaker.